Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amira's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi roti nan yang lembut dan gebu. Okey, memula kita akan bancuh yeast dulu. Sediakan 140 ml air, 1 sudu kecil yeast dan juga 1 sudu besar susu pekat. Okey, kita kacau dan ketepikan seketika. Dalam satu bekas ataupun besen, timbang 250 gram tepung gandum. Kemudian masukkan bancuhan yeast tadi. Uli ke semua bahan ni pakai sudip ataupun sudu sebab dia masih lagi basah. Okay, bila dah mula berketul tu, bolehlah uli pakai tangan. Okay, bila dough tu dah tak melekat di tangan macam ni, menandakan semuanya dah sebati. Okay, bolehlah rehatkan lebih kurang 1 jam ataupun sehingga dia mengembang sekali ganda. Okey, ni dia dough tadi. Selepas 1 jam dia dah kembang. Okey, kita ambil daripada bekas tadi dan buang dia punya angin. Okey, bahagikan dough kepada beberapa bahagian kecil. Okey, nak bagi sama saiz, saya timbang berat dia lebih kurang 63 gram untuk setiap biji. Kemudian kita rounding bagi dia kemas. Rehatkan dough lagi lebih kurang 5 minit macam tu. Kemudian bolehlah dicanai sehingga nipis. Sementara tu dah boleh panaskan kuali nonstick ataupun kuali lepet. Okay, pakai api yang paling kecil. Bila kuali dah panas, okay, kita letakkan dough tadi dan bakar lebih kurang 2 hingga 3 minit bagi setiap bahagian. Balik-balikkan roti ni supaya semua bahagian tu masak merata. Bahagian atas tu bolehlah dioles dengan sedikit campuran mentega dan juga daun parsley. Bila kedua-dua bahagian tu dah jadi kepirangan, menandakan roti dah masak, okay, bolehlah angkat dan letakkan di atas pinggan. Okay, ulang lagi sehingga semua dough tadi tu habis dibakar. Okey, ni dia 6 biji roti nan tadi dah pun siap dibakar semuanya. Okey, boleh tengok sini dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu dan sedap cicah dengan kuah kari sardin, kari ayam ataupun sambal. Senang je kan nak buat roti nan. Okey, dia punya kaedah tu sama macam kita nak buat donat. Cumanya roti nan ni kita bakar atas kuali, tapi donat tu kita goreng dalam minyak yang panas. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.